Ikhwan, kalau ingat ada orang tidur, jangan dilogoi. Jangan yuk tawong orang tidur, jangan. Kita ingat orang tidur aib itu. Rugi kita ni ingat orang punya aib. Jangan ditunjuk tawong lain. Laju orang itu ingat galau. Berdosa malah. Jangan seperti itu. Yang buruk lagi di fotonya, sebagainya. Kalau pacak bangun ke, biar orang itu dapat ilmu. Kalau tidak, biarlah mungkin dia capek dari perjalanan, capek dagang. Kita ni harus husnuzon, Masya Allah. Kawan sebelah ni sampai tertidur di majlis. Mungkin balik dari pasar langsung ke majlis. Masya Allah. Tak galak lepas berkah majlis. Itu cara mandang. Jangan kita jadikan buruknya. Tunjuk tahu orang pula tidur. Orang tak tahu, tunjuk tahu. Boleh tahan oleh. No. Tak benar seperti itu. La ilaha illallah. Orang tidur itu kadang-kadang lebih mulia dari kita. Ketika kita tak ingat dia tidur, langsung rasa dia lebih hebat, tu dah nyampak kita. Lalu kita husnuzan, orang ini Masya Allah. Datang ke majlis, saking dia capek, tapi masih pengen nak ke majlis. Sampai dia tidur. Itu pandang tu. Masyhad